Buletin pagi 11 Julai bersama saya Amr Hakim Lokman. Tajuk utama pagi ini. 2.6 juta pengundi di Johor pilih wakil rakyat hari ini. Depan tu 6, 7, 8, 9, 10. 4 maut, 10 parah nahas membabitkan konvoi motosikal dan kereta di Kuantan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lebih 2.6 juta pengundi akan melaksanakan tanggungjawab sempena pilihan raya negeri PRN Johor bagi memilih wakil rakyat di 56 DUN hari ini. Tepat jam 8 pagi tadi, sebanyak 1,076 pusat mengundi dibuka serentak. Dengan itu, sekian Buletin Pagi. Saya Amr Hakim Lokman. Teruskan menonton TV3. Salam hormat dan Assalamualaikum. Buletin 1.30 11 Julai bersama saya Amr Hakim Lokman. Tajuk utama tengah hari ini. PRN Johor lancar, lebih 1.13 juta keluar mengundi setakat tengah hari. Tragedi konvoi RXZ, 4 maut, lebih 20 cedera di Kuantan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pilihan Raya Negeri Johor menyaksikan lebih 2.6 juta pengundi akan melaksanakan tanggungjawab bagi memilih wakil rakyat di 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN hari ini. Setakat jam 1 tengah hari tadi, 42.16% keluar mengundi, membabitkan kira-kira 1.13 juta pemilih. Antaranya Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi yang selesai mengundi di Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam. Untuk itu, sekian Buletin 1.30. Sebelum berpisah, kami kongsikan suasana sekitar pilihan raya negeri di Johor yang sedang berlangsung ketika ini. Saya Amr Hakim Lokman, salam hormat dan Assalamualaikum.